Hello semua, Assalamualaikum, salam Jumaat. Kembali sekali lagi bersama dengan Sabrina di Instagram dan sebentar nanti di Facebook dengan topik kita, barang kemas sebagai perhiasan dan juga pelaburan. Menarik topik hari ni. Okay. Jadi untuk siapa yang mungkin ada masa terluang dekat rumah kan, nak cuci mata bersama dengan Sabrina, nak tahu lebih dalam lagi mengenai topik perhiasan, mengenai topik pelaburan, boleh bersama dengan Sabrina di Instagram jam 11.30 pagi ini. Okey, sebenarnya topik hari ni sangat menarik tau. Sebab apa? Ramai yang rasa macam apa orang kata, barang kemas ni dijadikan sebagai perhiasan saja, untuk pakai cantik-cantik saja kan. Tapi sebenarnya bukan itu saja, boleh juga dijadikan sebagai satu barang yang bernilai, iaitu sebagai pelaburan. Kalau dekat tangan Sabrina sekarang ni, kita ada gold bar, kita ada goldina yang ramai juga tercari-cari. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu medium pelaburan yang anda boleh dapatkan dekat Habib. Nanti Sabrina kongsikan lebih lanjut lagi kepada anda. Tapi macam biasalah, kita akan kongsikan harga emas, apakah promosi yang sedang berjalan di bilik pameran sekarang ini. Okey, harga emas kita, ramai yang masuk sebab nak tahu harga emas, betul tak? Maya nampak terus tanya harga emas. Siapa lagi yang masuk nak tanya harga emas? Sebab saya sangat yakin ramai yang masuk nak tahu harga emas naik ke turun. Sebab apa? Harga emas pasaran dunia sekarang ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi okey, dekat Habib kita maintain sama. Dah masuk minggu ketiga dah, kita maintain sama. Harga emas 91660 dan emas 99970. Tapi kalau anda datang ke bilik pameran kita, shopping, cuci mata kan, anda boleh dapat potongan RM12 off untuk harga emas 916, menjadikan harga emas 916 648 dan emas 999 698. Okey, dapat tak? Jadi untuk Maya Chugani, jelas tak tadi? Okey, siapa-siapa, saya ulang ya, yang nak datang shopping dekat bilik pameran Habib, kita bagi RM12 off untuk anda, menjadikan harga emas 916 648 dan emas 999 698. Menarik kan? Jadi untuk siapa-siapa yang mungkin nak shopping boleh datang. Dan juga ada yang bertanyakan mengenai trade-in tadi kan? Trade-in untuk emas 999 569. Okey, 569 itu adalah harga trade-in ya. Dan untuk 916 521. Dapat tak untuk Aliza, dapat tak untuk trade-in emas 916 521? Sorry, what's the price trade-in also? For 916 is RM521 per gram, and also for 999 is RM569 per gram. Okay, itu adalah untuk trade-in ataupun trade cash. Anda nak datang bawa barang kemas anda, nak tukar kepada barang kemas yang baru pun boleh. Nak datang bawa barang kemas anda, nak tukar kepada tunai pun boleh, tak ada masalah. Boleh buyback, boleh. Buyback pun harga yang sama. Okay, thank you Sabrina, sama-sama. Jadi jom, tadi sebenarnya kan, topik Sabrina, sebenarnya ulang sekali, topik sebenarnya hari ini adalah barang kemas sebagai perhiasan dan pelaburan. Jadi mungkin kalau misal kata ada mana-mana antara anda yang rasa nak tahu lebih lagi mengenai pelaburan kan, kadang-kadang kita beli, kita tak tahu ya, kita beli tu boleh dilaburkan juga. Ada komen dekat bawah. InsyaAllah apa yang Sabrina boleh jawab, Sabrina tunjuk dekat anda. Calvo and Grande Collection. Nampak? Nanti Sabrina tunjuk dekat anda. Sabrina bukan sekadar ada Calvo. Ini bukan yang minimalist, ini di kategori maximalist dah ni. Ini dah kategori maximalis. Sebab apa? Dia punya kelebaran, dia punya kebesaran. Jom Sabrina tunjukkan kepada anda. Tapi kita tunjuk satu-satulah. Kita tunjuk daripada kita punya rantai leher terlebih dahulu. Okey, rantai leher Sabrina ni, nampak tak? Sabrina pakai dua. Sabrina pakai dua rantai leher. Which outlet? Sekarang ni Sabrina berada di Habib Ampang 2. Okey, berdepan saja dengan Ampang Point. Alright. Okey, untuk rantai leher kita tunjuk yang pendek ni terlebih dahulu. Pendek dia tak ada pendek sangat, 67 cm. 67 cm. Sebelah tu ya, close up ya. Sebenarnya dia ada berbentuk love. Nampak tak? Kombinasi dua warna, yellow gold dan juga white gold. Nampak pada bahagian white gold kita datangkan pula dengan kemasan potongan berlian. Pada bahagian yellow gold kemasan high polish. Cantik kan? Terletak cantik. 67 cm is just nice kalau anda nak buat pakai harian. Kalau anda rasa macam nak, apa ni orang kata, anda nak pakai untuk pergi event, boleh, tak ada masalah. Sebab dia punya kelabuhan tidaklah labu-labu sangat, tidaklah pendek-pendek sangat. Macam itu, dia just nice saja pada parat dada kita.
Berat dia, okey, nampak kecil. Tapi orang kata apa, kecil-kecil cili padi kan. Berat dia 52 gram. 52 gram, RM35,944. Okey, anda boleh screenshot saja, tidak ada masalah. RM35,944. Dan untuk yang labuh, ni lebih klasik design dia. Saya dah tunjuk dekat anda, nampak? Kombinasi dua warna, yellow gold dan juga white gold. Sama juga pada bahagian white gold, kita datangkan macam ada kemasan potongan belian dekat situ. Dan pada bahagian yellow gold, kemasan high polish. Memang cantik. Kita padankan dia macam ni, kita stackingkan dia macam ni, memang cantik, tidak ada masalah. Untuk yang labuh ni pula, kelabuhan dia 86 cm. So dia parat perut, dia punya kelabuhan parat perut lebih kurang macam tu, 86 cm. Dengan beratnya dalam lingkungan 76 gram. Berat 76 gram. Harga kita bagi dekat anda RM52,345. Okey, boleh screenshot rantai lian sabda peragakan. Anda boleh dapatkan laju-laju datang ke bilik pameran Habib Ampang 2. Okey, kenapa saya dah sebut bilik pameran Habib Ampang 2? Sebab setiap bilik pameran yang anda pergi menawarkan stok yang berbeza-beza. Kadang-kadang rantai lian ni mungkin ada dekat Ampang 2 saja. Sebab tu saya dah cakap, dapatkan dekat bilik pameran Habib Ampang 2. Alright, lepas tu kita nak tunjuk apa lagi yang paling dinanti-nantikan. Kavo bangle kita. Mungkin ada yang memang gemarkan kavo kan. Dah lama bertahun-tahun pasang niat ni nak dapatkan kavo ni. Ini adalah masa yang terbaik. Okey, ini adalah masa yang terbaik. Nampak tak tu? Berwarna yellow gold. Sekejap sebenarnya. Yang ini berwarna dua warna, kalau tak salah betul. Dia bukan warna yellow gold saja ya. Kalau yellow gold dengan rose gold, ini yellow gold rose gold. Yellow gold rose gold kalau dikombainkan dia nampak macam satu color. Tapi sebenarnya ini adalah yellow gold diselang-selikan dengan rose gold. Diselang-selikan dengan rose gold. Nampak tak? Dia punya shining memang kita tak boleh sangkal lagi lah, orang kata. Dia punya kilau-kilau tu memang datang daripada kemasan dia yang penuh dengan kemasan potongan berlian dekat sini. Nampak? Jadi kalau anda berminat, yang ini memang design yang maximalist kita boleh kata, sebab dia punya ketebalan. Siapa-siapa yang sukakan gelang tangan kavo yang ini, saya dah pakai sizing M. Kalau gelang tangan, saya memang pakai sizing M, 72 gram. Dalam lingkungan 72 gram. RM49,314. Okey. Okey, dapat tak? Stella bracelet boleh? Stella bracelet. Ini. Okey, ada. Maimun nanti kita tunjuk Maimun sekejap. Yang ini Sabda tengah tunjuk yang paling high demand. Paling ramai yang request. Kita punya cover. Dapat tak? Jadi kalau anda berminat dengan kita punya cover ni, jangan tunggu lama-lama lah orang kata. Sebab apa? Anda datang bilik pameran dapat potongan RM12. Untuk harga emas 916, menjadikan harga emas 916 adalah RM648. Okey, dan kita gayakan pula dengan satu cincin. Nampak tak? Dengan ada elemen flora di situ. Kalau anda perhati betul-betul, datang dalam 3 kombinasi warna. Okey, cincin ini dia datang dalam 3 kombinasi warna. Anda akan nampak warna yellow gold ada, white gold ada, rose gold pun ada. Memang cantik. Berat dia berapa? Dalam lingkungan 5.39 gram. 5.39 gram dengan harga yang sangat-sangat berbaloi, RM3,750 saja. Sekejap ya, untuk yang bertanyakan mengenai item yang lain, saya dah kongsikan item yang saya dah peragakan terlebih dahulu. Kalau anda berminat, jangan lupa untuk screenshot dengan segera. Ini dia. Jangan lupa untuk screenshot. Dapat. Ini yang pertama. Dekat tangan kiri kita tak nak kalah ya. Sebab apa? Tangan kiri Sabrina memperagakan satu koleksi yang sama, Sabrina boleh kata, untuk rantai tangan maximalist yang ada pada tangan kiri Sabrina ni. Nampak tak tu? Dia punya kilau-kilau. Sebab kan kita datangkan rantai tangan ini penuh dengan kemasan potongan berlian daripada hujung sampai ke hujung. Penuh dengan kemasan potongan berlian. Kombinasi 2 warna. Ada yellow gold, ada juga white gold. Nampak? Jadi untuk sesiapa yang nak dapatkan ini, dekat tangan kiri Sabrina, panjang 18 cm. Dia agak sedikit besar, tapi tak apa. Dan beratnya adalah 38 gram. Dalam lingkungan 38 gram, RM26,240. RM26,240. Cantik kan?
digayakan pula dengan 2 cincin dekat sini. Sabida peragakan 2 cincin. Satu yang nampak lebih moden, yang ini nampak lebih feminin. Sebab apa? Ada elemen bunga. Yang ini memang matching-matching. Yang ini memang matching satu set. Kalau anda berminat, anda screenshot saja. Kalau anda berminat, anda screenshot saja. Cincin kita ada, rantai tangan pun kita ada. Okey. Harga emas hari ini dekat bilik pameran kita ada potongan RM12 off. Kita ada potongan RM12 off, menjadikan harga emas 916 648 dan 999 698 ringgit. Jadi untuk siapa-siapa yang nak shopping tu, janganlah fikir dekat mana lagi nak shopping, datang je dekat bilik pameran Habib. Sekarang ni Sabda bersiaran langsung di bilik pameran Habib Ampang 2. Memang meriah dekat sini dan memang banyak sangat koleksi yang terbaru, yang terkini, stok daripada sizing cincin yang kecil kepada sizing cincin yang besar pun ada. Okey. Alright, tadi ada yang request, jom Sabda tunjuk dekat anda. Yang Sabda ada ini adalah berwarna white gold. Kalau anda punya orang kata tona kulit memang kena dengan cool tone, memang kena dengan warna white, anda boleh dapatkan. Sebab apa? Sebab untuk sesiapa yang kena dengan kulit warna white dapat pula dengan kita punya barang kemas warna white gold, memang akan naik seri. Sebab itu pentingnya kita buat color analysis tau. Sebab apa? Untuk menentukan sama ada barang kemas tu kena tak dengan kulit kita ni. Kalau kena, memang kasih jalan je, memang kena grab. Okey. Untuk yang pertama saya nak tunjukkan dekat anda, ini adalah rantai tangan maximalist. Rantai tangan maximalist ini kita tak payah sangkal lagi dia punya kilau. Nampak tak kemasan potongan berlian daripada hujung sini sampai hujung sini, penuh kemasan potongan berlian. Untuk rantai tangan yang ini berat 30 gram. Berat dia 30 gram. Harga kita bagi dekat anda RM20,280. RM20,280. Okey, dapat tak? Jadi untuk sesiapa yang nak dapatkan, anda boleh grab laju-laju. Yang ini yang pertama. Kalau anda nak sedikit orang kata minimalist, tapi suka warna white gold, tapi suka warna orang kata gaya minimalist, anda boleh grab yang ini. Okey, kalau rekaan yang ini dia lebih moden. Dia lebih moden. Sebenarnya tu close up ya, nampak tak? Dia lebih moden tapi still warna white gold keseluruhannya. Untuk yang ini kita ada 2 warna lah, senang cerita. Kita ada 2 warna. Warna white gold kita ada, warna yellow gold pun kita ada. Nampak? Warna white gold kita ada, warna yellow gold pun kita ada. Memang cantik. Jadi kalau misal kata anda nak dapatkan, berat dia lebih kurang sama, dalam 17 gram. Tapi tengoklah kepada kepanjangan berapa yang anda nak, anda boleh screenshot terlebih dahulu. Okey, cincin dekat jari telunjuk tu berapa? Aliza, sekejap. Saya dah kongsikan yang ni sekejap ya. Untuk yellow gold 10,000. Minta maaf. Untuk yellow gold 11,000. Untuk white gold 11,000. 10,000, minta maaf. Yang ini 11,000, yang ini 10,000. Anda screenshot saja. Okey, anda screenshot saja. Alright, sekejap. Yang dekat jari telunjuk, yang ini ke? Dekat jari telunjuk Sabrina yang ini. Untuk cincin yang ini sebenarnya dia datang dalam 2 kombinasi warna. Dia ada yellow gold pada bahagian dalam dan white gold penuh dengan kemasan potongan berlian pada bahagian luar. Nampak? Yang ini dekat tangan kiri Sabrina tadi tu. Berat dia dalam lingkungan 4 gram Aliza. Berat dia dalam lingkungan 4 gram. Kalau Aliza pakai memang lagi cantik lah Aliza. Harga dia RM2,710. RM2,710. Cantik kan? Aliza nak tengok yang mana lagi Aliza? Aliza nak tengok yang mana? Sabrina boleh tunjuk, tidak ada masalah. Topik kita hari ni best, barang kemas sebagai perhiasan dan juga pelaburan. Jadi mungkin kalau anda beli, anda nak simpan sebagai jangka masa panjang tu, patutnya ambil yang mana Sabrina? Kalau ada soalan-soalan macam tu, komen saja dekat bawah. Sebab apa? Bukan sekadar kita ada barang kemas bersama dengan kita. Kita juga ada, ini dia. Ini adalah salah satu medium pelaburan yang anda boleh lakukan, yang anda boleh dapatkan dekat Habib. Okey, iaitu kita ada gold bar. Nampak saya dah pegang gold bar berapa gram ni? 10 gram. Dan juga kita ada dinar. Yang ini 1 dinar. Dapat tak? Jadi kalau siapa yang nak dapatkan kita punya investment pieces, nak dapatkan gold bar, gold dinar, gold wafer, memang boleh saja. Sebab apa? Kita adakan topik hari ni sebab kita nak anda semua ada kesedaran simpan emas. Bukan sekadar perhiasan saja. Kalau anda beli, bukan sekadar untuk bercantik-cantik saja.
Tapi dalam masa yang sama kita boleh simpan sebagai pelaburan. Sebab tu ada pepatah mengatakan, kan kita dah macam nak jawab exam, ada pepatah mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey. Jadi anda simpan sikit-sikit pun lama-lama memang akan membiak, beranak orang kata. Okey. Ada koleksi cincin white gold yang lain. Kalau cincin white gold, nanti kita tengok ya. Sebab dengan Sabrina ada yang macam ni. Sabrina ada yang macam ni. Untuk Dayang, kalau Dayang minat, dia 2 side. Nampak? Satu side yellow gold, satu side white gold. Kalau Dayang berminat, Dayang boleh bagi tahu. Ataupun komen saja minat dekat ruangan komen dekat bawah. Nanti Sabrina akan tunjuk dekat Dayang. Cincin Cecilia white gold sedang ada. Fatimah, nanti kita tengok. Okey. Ini dia. Tadi ada request Stella kan. Anda boleh dapatkan ini. Segram berapa sis? Dekat bilik pameran kita ada potongan RM12. Datanglah bilik pameran. Kita ada potongan RM12. Menjadikan harga emas 916 648, 999 698. Okey. Alright, ini dia. Tadi siapa yang request nak dapatkan Stella, kita boleh bagi kepada anda. Tapi koleksi ini available dekat bilik pameran Habib Ampang 2. Datang ramai-ramai dekat Habib Ampang 2. Screenshot, lepas tu bagi forward dekat suami. Boleh tak macam tu? Okey, dekat sini saya nak ada 2. Minta maaf, bukan nak cakap 1, 2 sebenarnya. 2 rantai tangan. Yang ada, apa dia orang kata, beads. Yang ini kecil sedikit, yang ini lebih lebar sedikit. Untuk yang kecil sedikit ini berat dalam lingkungan 12 gram. Yang ini berat dia dalam lingkungan 12 gram. Harga kita bagi dekat anda berapa? 8,182. 8,182. Lepas tu kita ada yang besar sikit, yang lebar sedikit. Yang ini 15 gram. 15 gram, harga dia 10,047. Screenshot. Screenshot dulu. Screenshot sampai tunjuk lagi dekat anda. Okey. Berapa cincin tu? Cincin yang mana? Yang ini ke? Yang mana tadi? Yang mana? Ini. Yang ini ke? Yang ini ke? Untuk I Love Beauty 888. Ini dia. Yang ini memang cantik. Cincin tahu yang ini bukan gelang tangan. Yang ini adalah cincin. Kalau anda berminat, kombinasi 2 warna. Yellow gold ada, white gold pun ada. Nampak tak dekat situ? Okey. Harga dia RM2,450 je. RM2,450 for I Love Beauty. Memang cantik. Nak pakai satu sahaja pun dah cantik. Bayangkan kita, apa dia orang kata, stacking kan dengan cincin yang lain. Lagilah cantik, betul? Okey, lagilah meriah. Cincin Stella. Ni kau? Ya. Ini Cecilia. Kita Stella kita tak ada, Cecilia kita ada. Cecilia kita ada. Grande bracelet. Ni tak ada. Minta maaf sangat-sangat. Kalau grande necklace Sabrina ada. Kalau bracelet Sabrina tak ada sekarang ni. Minta maaf ya. Hari ni harga segram emas 916, 999. Kalau anda nak shopping, datang ke bilik pameran. Sebab apa? Bilik pameran kita ada potongan RM12. Banyak tau. Menjadikan harga emas 916 648 dan emas 999 698. Jadi tak rugi pun. Datang berlari ke bilik pameran kita, dapatkan barang emas kita. Okey? Gold bar 1 gram berapa? Kalau ada nak gold bar 1 gram, harga sekarang ini RM703. Okey, RM703. Kalau misal kata anda datang bilik pameran kita, nak dapatkan gold bar boleh. Nampak tak Sabrina tunjuk gold bar sekarang ni? Gold bar 1 gram macam ni. Ini gold bar 1 gram. Kalau anda baru nak start berjinak-jinak kumpul emas, tak tahu nak start dengan berapa gram, start small, tidak ada masalah. Okey, dapat tak? Yang ini 1 gram gold bar. 1 gram gold bar kita kalau dekat Habib memang sak-sak berbaloi anda dapatkan. Sebab apa? Ianya telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kalau kita tuliskan ke belakang macam ni kan, nampak tak? Diiktiraf di peringkat antarabangsa. Maksudnya apa? Nak kasih senang faham, anda misal kata nak jual balik dekat dalam Malaysia pun boleh, nak jual balik dekat luar Malaysia pun boleh, tidak ada masalah. Jadi untuk siapa yang nak dapatkan gold bar kita ada daripada 0.5 gram up to 100 gram. 1 kg pun kita ada. Okey, itu kalau anda ada bajet lebih, belilah yang paling berat, tidak ada masalah, lebih berbaloi. Sebab apa? Seperti yang kita tahu, harga emas, nilai emas memang saban tahun memang akan naik. Jadi tak ada ruginya kalau kita kumpul emas. Okey, dapat tak?
20 gram ada tak wow ataupun tekan? Sebenarnya kurang pasti sedikit lah kalau untuk 20 gram ada atau tidak design tu. 20 gram kita memang ada, cumanya tak tahu ada ke tidak rekaan wow ataupun tekan. Dia tengok kepada bilik pameran sebenarnya. Okey, tengok kepada bilik pameran. Kalau macam Sabrina yang ada depan mata Sabrina sekarang ni, ini dia. Nampak tak rekaan tekan available dekat bilik pameran Habib Ampang 2. Dia tengok kepada bilik pameran mana yang anda nak pergi. Alright, dapat tak? Okey, kalau misal kata ada yang bertanyakan untuk Marherina, yang ini ke? Yang ini anda minat? Kalau anda nak, sebenarnya ada beberapa sebenarnya. Yang ini sebenarnya dia matching dengan rantai tangan kita. Dia matching dengan kita punya rantai tangan. Nampak? Yang ini cincin dia, yang ini rantai tangan dia. Okey. Sekejap ya, dapat tak untuk Marherina? Tadi ada yang request kita punya cincin ni. Nampak Stella ring kita. Sekejap ya, Sabrina zoom untuk anda. Stella ni senang je kita nak cam. Dia punya round beads rapat-rapat dan dia bukan satu layer saja. Dia kadang-kadang 2 layer. Kadang-kadang macam Sabrina tunjuk dia adalah 3 layer. Nampak tak? Untuk sesiapa yang nak dapatkan cincin yang ini, anda screenshot terlebih dahulu. Berat dia dalam lingkungan 6.7 gram, RM4,700. RM4,700. Okey, dapat tak? Mia tanya gold wafer ataupun gold bar yang lebih berbaloi. Sebenarnya kalau setiap kali saya dapat soalan macam ni, sebenarnya akan tanya anda punya bajet berapa. Okey, sebab dia adalah dua benda yang sama, iaitu pelaburan. Kalau anda lebih sukakan rekaan yang limited edition kita keluarkan, macam contoh kolaborasi bersama dengan Zoo Negara ataupun kita punya kolaborasi bersama dengan DDM Friends, itu semua limited edition dan anda collectors, anda boleh dapatkan kita punya gold wafer, tidak ada masalah. Tapi kalau anda memang simply beli untuk simpan, dah tak nak tengok lagi, okey, anda boleh dapatkan gold bar terus. Sebab kalau untuk gold wafer kita cuma ada satu jenis berat saja, iaitu 0.2 gram. Kalau gold wafer memang ada satu jenis berat saja, iaitu 0.2 gram. Tapi kalau untuk gold bar, kita ada bermula daripada 0.5 gram up to 1 kg pun kita ada. Sebab tu saya kata, tengok kepada bajet anda. Contoh, bajet anda dalam lebih kurang bawah daripada 500, boleh dapatkan yang mana Sabrina? Anda boleh dapatkan 0.5 gram gold bar pun boleh. Anda boleh dapatkan 0.2 gold wafer, 0.2 gram gold wafer kita pun boleh, tidak ada masalah. Okey, contoh Sabrina, bajet saya dalam RM700, boleh dapatkan yang mana Sabrina? Kalau macam tu Sabrina suggest untuk dapat 1 gram gold bar. Sebab apa? 1 gram gold bar dekat Habib sekarang ni, dekat bilik pameran sekarang ni RM703. Berbaloi ke berbaloi? Betul tak? Dapat tak? Jadi untuk siapa yang nak dapatkan, anda boleh datang ke bilik pameran kita, nikmati harga-harga yang kita tawarkan ke anda ni. Dapat? Berapa harga cincin tu? Yang mana satu? Yang mana satu? Marherina, kalau nak yang ini, okey, dekat tangan kiri Sabrina ni, harga dia RM3,163. RM3,163. Nampak tak cantik? Dia matching dengan kita punya cincin rantai tangan. Okey, dapat. Nah, apa ni orang kata, bracelet Planet 45 gram ada tak? Nanti kita tengok. Kalau ada, Sabrina tunjuk. Okey, kalau ada Sabrina tunjuk. Ampang Point ada 2 showroom Habib. Ya betul, bukan dalam Ampang Point tau, berdepan dengan Ampang Point. Okey, dia bukannya dalam Ampang Point, dia berdepan. Depan Ampang Point ni kita ada 2 bilik pameran Habib, bilik pameran Habib Ampang 1, ya Allah tersasul. Bilik pameran Habib Ampang 1, dan yang Sabrina tengah saya langsung sekarang ni di bilik pameran Habib Ampang 2. Okey, memang berbaloi. Mana-mana yang nak dapatkan, anda boleh datang ke bilik pameran kita dengan tawaran harga ada potongan RM12 je sekarang ini. Jadi memang berbaloi. Kan? Sebab ada baca kalau nak jual balik wafer, tak ada orang nak beli sangat. Tapi ada orang yang beli. Jadi kalau misalkan kata anda pergi kedai emas A tak nak terima, kedai emas B tak nak terima, kedai emas C tak nak terima, datang je kedai emas H, iaitu Habib. Datang je dekat bilik pameran Habib. InsyaAllah memang kita akan terima, tidak ada masalah. Tapi untuk ini antara kita dan kita lah ya, Sabrina sangat-sangat sarankan sebelum anda jual tu, at least kumpul lah sampai 1 gram. Gold wafer tu tidak ada masalah pun. Kalau anda nak jual 0.2 gram dekat bilik pameran kita, tidak ada masalah. Tapi nak keuntungan yang lebih berbaloi, nak keuntungan yang lebih berlipat kali ganda, kumpullah at least hingga 1 gram.
1 gram gold wafer tu bermaksudnya ada berapa? Ada 5 gold wafer. Okey, berapa ya harga emas hari ni? Zara, dekat bilik pameran kita sahaja kita berikan potongan RM12 off untuk 916 dan juga 999. Harga emas 916 648, 999 698. Berbaloi ke berbaloi? Kita dengar pun rasa dah berbaloi, dengar pun rasa macam nak lari ke bilik pameran, datang bilik pameran berdekatan dengan anda. Tak kira lah anda berada dekat bilik pameran Habib Ampar 2, macam sekarang Sabina berada di bilik pameran Habib Ampar 2. Nampak meriah je dekat belakang Sabina, memang sangat-sangat ramai hari Jumaat macam ni. Atau mungkin anda berada di bawah sikit, ke arah selatan sedikit. Contoh anda berada dekat apa ni orang kata, area Putrajaya, boleh datang ke IOI City Mall, boleh datang ke Alamanda, tidak ada masalah. Okey, ini dia antara rekaan Beats Planet yang Sabrina ada dalam lingkungan berat yang anda inginkan. Okey, untuk yang ini dalam lingkungan berat yang anda inginkan 4.8. Yang ini 4.8, 3,225. Okey, tapi sebenarnya dia besar sikit. Yang besar sikit ni berat lah. Kalau yang besar sikit ni dia akan jadi berat RM9,108. Okey, RM9,108. Apa yang kamu letak tadi? Okey. Dan kalau alang-alang kan, saya dah tunjuklah sekali dekat anda, RM4,696. Dapat? Stella Yellow Gold Minimalist Bangle, approximately 18 gram XL size, can get, please update. Maya Chugani, I really suggested you for contact our showroom so that you will get really details about the item that you want, which is Stella Bangle, right? Okay, you can contact our showroom for more information. Hari ni harga emas 916 kalau anda dapatkan dekat bilik pameran Habib kita, dekat mana-mana bilik pameran Habib, ada potongan RM12, menjadikan harga emas 916 648 dan emas 999 698. Berbaloi ke berbaloi? Memang berbaloi lah ceritanya. Jadi untuk siapa yang mungkin berkelapangan kan, nak dapat cabaran kemas kita, tak tahu nak dapatkan sebagai perhiasan ataupun pelaburan, boleh tengok semula live kita ni, tidak ada masalah. Kita memang akan post dekat kita punya Instagram, anda boleh tengok semula. Sebab apa? Barang kemas boleh dijadikan sebagai perhiasan dan juga sebagai pelaburan. Alright, sebenarnya sampai sini saja kita punya live di Instagram. Jangan risau, boleh tengok semula kita punya live ataupun boleh join Sabira di Facebook. Sebentar saja lagi jam 12 tengah hari. Okay, kita jumpa lagi nanti. Bye bye.